Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, sebelum kita meneruskan sembahyang Isyak dan solat sunat tarawih, sedikit info daripada Masjid Nuraisan untuk tuan-tuan yang saya hormati. Yang pertamanya, imam solat Isya dan juga solat tarawih pada malam ini ialah Ustaz Ahmadi bin Syekh Zainul Asri yang akan menjadi imam tarawih, imam sembahyang solat Isya dan juga solat tarawih pada malam ini. Dan yang seterusnya, kepada tuan-tuan yang masih lagi ingin menyumbang untuk infak berbuka puasa, untuk sampai ini menyumbang untuk majlis berbuka puasa masih lagi terbuka sepanjang bulan Ramadan.
dan kepada tuan-tuan yang memberi sumbangan tersebut, bolehlah berjumpa dengan saya dan ataupun dengan Tuan Imam sendiri. Dan yang keduanya untuk borang-borang tahlil masih lagi banyak berada di atas peti-peti duit, jadi tuan-tuan bolehlah ambil borang tahlil dan isikan borang untuk berikan kepada saya, dan kita akan setiap petang kita akan membuat tahlil arwah di masjid ini. Kalau tuan-tuan ada kesempatan, bolehlah tuan-tuan datang beramai-ramai untuk melihat berbuka puasa bersama dengan anak-anak karya Masjid Darul Ihsan. Dan juga seterusnya diingatkan kepada tuan-tuan yang membawa kenderaan supaya tidak meletakkan kenderaan tuan-tuan menghalang kereta-kereta lain, supaya nanti selepas 8 nanti ada nak balik dulu, lepas tak nak balik kerana ada kereta tuan-tuan letak di belakangnya. Jadi minta tuan-tuan tolong tempatkan kenderaan tuan-tuan di tempat yang disediakan. Dan di akhirnya tuan-tuan, di kiri kanan tuan-tuan ada tabung-tabung Ramadan. Jadi minta kerjasama dari semua pihak supaya tolong selepas solat Isya sebentar lagi tolong galakkan tabung-tabung itu supaya sampai ke destinasi yang kita tetapkan. Oleh hanya itu saja yang pesanan daripada saya mewakili Masjid Darul Ihsan. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan saf. صلي لله تعالى وصلي فرض العشاء 4 ركعات نداء إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصينا وجهل وجهي للذي فطر السماوات والأرض بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه
شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أحنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم ارزقنا ليلة القدر واجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. الصلاة سنة التراويح جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وعلى السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة
الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل
حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات السلام عليك أيها النبي السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين ولفرائضك مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وبالقضاء راض وبالنعماء شاكرين وعلى البلايا صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وإلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأبارق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أعظموا ومجدوا وعظموا شهر الصيام رحمكم الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه. والصلاة والسلام على رحمكم الله. صلاة لا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلوا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا موزن الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا لطيف يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa lis salati hafidhin. اللهم أحنا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين واجعلنا عند السؤال ثابتين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم وأدخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا كريم. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نويت الصوم ولنعمل بفرض شهر رمضان هذه السنة الليلة على Jangan
Allahu Akbar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أما بعد. Yang saya muliakan saf barisan ahli jawatan kuasa dan kepimpinan Masjid Nurul Ihsan, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, guru-guru, cikgu-cikgu, para kepimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita umur sehingga kita dapat merasai Ramadan pada tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan utama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bulan Ramadan adalah untuk nak menjadikan kita orang yang bertakwa. Tuan-tuan, bukan semata-mata Allah bagi Ramadan dekat kita ni untuk kita nak banyak amal semata-mata tak. Ada orang, tuan-tuan, bila dia duduk dalam Ramadan dia bersungguh-sungguh amal, tapi takwa tak lekat. Macam pergi Mekah juga. Ada orang pergi Mekah, tuan-tuan, dia pergi Mekah semayang lah dalam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, buat umrah, tapi takwa tak lekat. Tuan-tuan, baru ni saya baru balik daripada Mekah awal Ramadan tu, puasa kat sana. Tuan-tuan, orang pergi Mekah ni macam-macam kan. Keluar duit 10,000, 12,000 pergi yang macam-macam. Ada yang DIY, ada yang pergi dengan travel dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, sebelum pergi Mekah tu macam tu, balik Mekah pun lagu tu juga. Tu bukan bertambah takwa tu, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang pergi Mekah ni, tuan-tuan, dia tujuan dia apa dia? Nak buat konten saja. Kadang kita nak risau bila pergi zaman ataupun fenomena yang ada lah ni, tuan-tuan. Dia pergi Mekah, tuan-tuan, sambil tawaf, sambil buat live. Kadang tangkap gambar produk dia, kadang tangkap gambar kawan dia dekat Kaabah. Lepas tu
hantar sana sini. Tuan-tuan, bukan salah tak tu, tapi ada orang menjadikan tu tujuan utama dia nak mencari dunia. Banyak tuan-tuan, bukan semua tapi banyak. Dulu orang pergi Mekah dulu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila sebut Mekah ni Allahu Akbar, rasa macam nak pergi tanah suci ni. Tapi lah dia orang pergi Mekah buat konten semata-mata ya. Baru ni saya balik Mekah tuan-tuan, ada orang balik Mekah tak semayang pun dah. Jangan cerita semayang Jumaat lagi. Sebelum pergi Mekah, dia tak berapa rajin semayang Jumaat pun. Balik daripada Mekah pun tak main masjid juga. Jadi pergi Mekah ni dapat takwa ke tak? Sebelum pergi Mekah tuan-tuan, kuliah tak pernah hadir. Balik Mekah pun tak hadir kuliah. Jadi pergi Mekah tu dapat apa sebenarnya? Kalau tak mendekatkan diri kepada Allah ni, nak apa tujuannya? Saya naik flight baru ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak jadi cerita atas semayang Abu Amai. Dia balik tu kiranya waktu semayang mana ada orang azan atas flight. Dia maklum kat cermin skrin tu je. Dia tak ada nak kejut setiap orang bangun semayang subuh, bangun semayang zuhur, tak ada. Tuan-tuan, ada ramai orang terbabah tuan-tuan sampai dekat KL ni pakai pobo habis. Baru balik Mekah ni tak semayang dah. Tuan-tuan, balik Mekah tak semayang, sedangkan tak pergi Mekah pun tak semayang. Tuan-tuan pelik tak? Berlaku dah. Berlaku. Bahkan balik Mekah tak puasa apa dah. Saya pergi orang ni halal balik tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Saya tengoklah dekat skrin tu maghrib pukul sekian-sekian. Tak apa, saya pun masa tu seat kosong banyak kat belakang, saya duduk kat belakang. Saya tidur baring kat belakang. Dah seat kosong, nak ambil package business class tak mampu, duduk belakang tu baring. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya tahu lah maghrib tak masuk lagi, tapi gelap lah. Yang para mugari itu dia duduk suar makanan kat semua jemaah, kat semua orang ni lah. Dia panggil customer dia, tuan-tuan, dia suar makanan. Tuan-tuan, saya tengok makanan dapat apa lah. Kita faham lah dia edak makanan tu dulu. Sekali masuk waktu berbuka baru kita makan. Ada satu makcik itu tuan-tuan, saya duduk perasan kata dia pun duduk makan lah. Tak azam lagi, duduk makan dah. Saya kata, hai, masuk dah ke dah lagi ni ke aku yang tak tahu. Hak saya pergi tengok si belah depan tu semua tak buka lagi. Hak mereka ni buka dulu. Lalu dah satu orang pada bergari itu saya tanya, masuk dah kah dia? Masuk dah kah? Dia kata, tak lagi 10 minit. Saya kata, sudah. Buat ni dah buka lah. Saya pergi tengok seorang pakcik tu. Nak tengok orang ni, tengok, dia berjangkit ni. Seorang buka, dia berjangkit. Perut kawan ni buka, kawan ni buka. Lah kali belakang semua buka. Dia kata, sudah. Kalau mereka tu buka puasa sebab musafir, sudah tentu lebih awal kan. Ni dekat nak maghrib 10 minit baru buka. Saya tanya pakcik tu, Haji, lagi buka puasa ni? Buat macam apa? Masuk dah lah. Dia kata, masuk dah. Saya tanya, siapa? Abang kata masuk dah. Dia kata, tu tengok mereka buka. Saya kata, sudah. Ada orang bagi tahu kata dah masuk maghrib? Dia kata, tak ada. Lepas tu saya kata, saya baru tanya para Bulgari tadi, tak masuk lagi maghrib. Dia kata, pasal apa? Mereka edak makan. Saya kata, edak makan tak mesti suruh makan. Takkan waktu azan baru nak edak makan. Kanduk dah kan? Mereka edak awal lagi. Pakcik, tak masuk lagi ni. Oh ya Allah, dia dah makan separuh lah. Dia berduk tagak, nak telan tak pergi, nak telan tak pergi. Kok mana jadi pun jangan batal puasa. Sebab dia tak ada istihad. Kalau ada istihad boleh kira lagi lah. Istihad kira-kira dia masuk dah buka puasa, boleh kira lagi. Tu pun kena qada juga. Kalau dah tahu kata buka puasa sebelum waktu. Tuan-tuan, saya tengok dia, dia pun bila sedar kat kawan lain, tak masuk lagi ni. Tuan-tuan, pakat tak lepas telan. Tak lepas telan.
Nak kata pun tak kena dah. Nak tutup ke, nak tabih ke, pakat tubuh pula lah. Ramai dia tengok. Tuan-tuan, ada satu orang pakcik tu, dia sapu tabih, buh lagi, suar lagi, suap. Saya kata, pakcik, saya dah tegak pakcik lah. Pakcik telur tegak kawan tu pula. Tuan-tuan, dia pun pergi lah kat kawan tu, Haji, maghrib masuk dah tak? Dia kata masuk dah. Tahu mana kata? Menurut perkiraan saya masuk dah. Dia dah perkiraan dia pula. Kita kata kat dia, kira macam mana? Haji tu tanya lah, kira macam mana? Dia kata tadi saya tengok kat skrin pukul sekian-sekian tu dah masuk dah. Dan saya pegang tu dia dah. Orang habak kata tak masuk lagi. Dia kata saya punya pendapat saya masuk dah. Dia ada pendapat dia. Dia bukan kira masuk. Kita tengok kawan negeri masuk waktu tu, tak mestinya sepanjang masa tu. Bila kita pergi negeri, dia kuih cepat, dia kuih awal, ada pun kuih lewat. Tuan-tuan, dia sapu pagi. Lepas tu tengok orang azan. Kat Osor baru ada orang azan. Ada orang azan. Itu saya tak tahu nak kata. Saya pun tawakal dah tengok lah. Tuan-tuan, ada orang balik Mekah tak puasa pun ada. Ada orang balik Mekah tak tutup aurat pun ada. Ada orang balik Mekah, tuan-tuan, tak semayang pun ada. Boleh kekal dalam bab semayang, tuan-tuan. Jadi tujuan pergi Mekah ni dapat apa? Kita dalam Ramadan pun macam tu lah, tuan-tuan. Bila masuk Ramadan 30 hari puasa, bukan sikit, tuan-tuan. Tapi keluar daripada Ramadan, duk tahu tu juga. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu Imam Fakhruddin Ar-Razi dia kata apa, tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita masuk Ramadan ni, kita secara tidak langsung sebenarnya kita sudah melatih diri kita melawan syahwat kita. Kita dah melatih diri kita jauhi perkara syubhat, mendidik nafsu kita. Dan kesemua itu adalah sifat dan ciri orang-orang bertakwa. Tuan-tuan, memang dah lalu dah dalam orang bertakwa, tapi tak dapat takwa ni, tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita, Allah tak bagi makan bulan puasa untuk kita nak ajak diri kita jangan haluba sangat makan. Tapi kita tak, tuan-tuan. Bila Tuhan tak bagi makan di siang hari, dia jadikan jamak takhir wa takhir. Bukan jamak zuhur dengan asar dah. Dia zuhur, asar, kali dengan duha, tahajud semua sekali. Meja penuh makan. Tak habis pun haluba. Hak Tuhan, tujuan puasa nak dapat takwa tak dapat juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Puasa tak boleh bersama dengan isteri. Dalam arti kata lain, tak boleh bersedak-sedak, tak boleh bersetubuh dan sebagainya. Tujuan dia nak didik nafsu, tapi tak, dia semakin liar lagi, tuan-tuan. Dia tak boleh nak sentuh bini dia, tuan-tuan. Mata semakin liar, tuan-tuan. Fikiran semakin liar. Itu bukan tujuan Allah jadikan ibadat puasa untuk kita. Tujuannya apa dia? Nak melahirkan takwa, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullahu taala sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kata puasa ni, tuan-tuan, dia bukan sekadar menahan lapar dan dahaga. Dia menahan kita melakukan perkara halal. Makan dan minum, tuan-tuan, perkara harus dan perkara tu halal. Tuhan tak bagi kita buat, maknanya kita sudah berjaya menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara halal, termasuk perkara makruh, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi adalah perkara haram. Jadi maknanya tujuan puasa ni, tuan-tuan, selamatkan diri daripada mengikuti hawa nafsu kita, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi perkara haram. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tujuan Allah jadikan kita berpuasa. Allah sebut, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kefarduan itu samalah seperti Allah fardukan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Apa dia tujuannya? La'allakum tattaqun. Allah, supaya kalian beroleh takwa. Allah nak bagi takwa kat kita tu.
Tuan-tuan, orang bila dapat takwa ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kadang-kadang kekuatan jasmani ni tak berapa banyak pun, tapi dia boleh mendekatkan diri juga kepada Allah, boleh buat amal ibadat. Saya ingat baru dalam beberapa bulan lepas tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dua orang yang berjalan kaki menuju ke Mekah. Dah bukan nak bisikal, ni berjalan kaki. Dia singgah di saya punya pondok. Saya tanya dekat dia, hari ni hari ke berapa dah? Dia kata hari ke-12 dah Ustaz. Oh 12. Oh, setakat lah ni berapa kilometer dah jalan? Dia kata setakat lah 200 kilometer berjalan. Tuan-tuan, kita buat kiraan, dia niat nak pergi ke Masjidil Haram, maka setiap langkahan tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada ganjaran di sisi Allah. Siapa yang bertujuan melangkah menuju ke masjid, saya buat kiraan 300,000 lebih dah langkah. Dah satu hari ke-12. Saya baru tengok TikTok mereka tadi dah sampai ke Arab Saudi dah, dekat Riyadh dah. Tuan-tuan, saya tanya dekat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Apa persediaan jasmani yang mereka buat? Sebelum tu saya tanya, macam mana boleh tercetusnya perkara ni? Tuan-tuan, ada orang tanya, bolehkah jalan kaki ke Mekah? Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya kita balik dulu, boleh tak kita jogging, running sana sini, kan orang duk jalan, lari, ikut karabu semua, boleh tak benda tu? Boleh, harus. Ini tujuan nak pergi ke Masjidil Haram. Dan kalau kita tengok sejarah orang-orang dulu pun, bukan semua naik kenderaan, sedang mereka mampu. Iaitu kalau kita tengok orang-orang Habasyah, mereka pergi Mekah bukan naik kenderaan, sedang mereka mampu, mereka berjalan kaki. Dan Allah pun sebut, yaitu karijalan, ada di kalangan manusia, mereka pergi ke Mekah berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, ada yang naik kenderaan daripada seluruh penjuru dunia ni tuan-tuan, seluruh pelosok dunia. Allahu Akbar. Dan Nabi pun sebut, tidak dituntut kita bersusah-susah pergi ke masjid, mereka tinggal masjid ni. Dalam hadis yang lain pun Nabi sebut tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita nak pergi ke masjid, kita pergi jalan jauh sikit. Balik masjid, jalan dekat tak apa. Dituntut kita memperbanyakkan langkahan, selama mana tak memudaratkan. Jadi betul lah, dia pergi jalan kaki, berhenti 3-4 hari rehat, lepas tu jalan pula, jalan berhenti pula, tak memudaratkan, tak membebankan. Masa tak apa sihat, tak apa larat, berhenti sehari, kadang 2 hari, kadang 4 hari, kadang lebih, teruskan perjalanan. Memudaratkan tak? Tak. Kecuali kalau makan tak, minum tak, tengah malam pun jalan, tu dia menyiksa diri sendiri pula. Kalau kita kira balik perjalanan kita ni tuan-tuan, duk timai-timai ke sini-sini kan, lebih daripada Mekah dah kita jalan kan? Betul tak? Lebih daripada, dah bawa pusing dunia lagi dah. Tambah orang tu jogging petang-petang tu, sehari 5 km, sehari 10 km, kira balik dah pusing dunia 4-5 kali dah. Ni kita di Mekah. Betul. Saya tanya dia, macam mana boleh 5 minit ni, boleh lah? Boleh 5 minit ni? Nak sikit lah. Baik. Allahu Akbar. Saya tanya, macam mana boleh tercetus nak buat benda ni? Dia punya jawapan ni simple. Dia kata satu hari dia duduk lepak dengan 2 orang ni lah. Dia duduk kawan-kawan ni, tengah duduk lepak dekat kedai makan tuan-tuan. Dia kata orang lelaki tu, bila dia melepak kedai makan, dia cerita bab iman. Cara nak tambah iman, cara nak menyelamatkan fitnah dari Dajjal. Betul tak? Baca-baca kita duduk lepak kedai makan, kedai kopi apa ni, duduk sembang bab tu lah. Tu kata tu. Jadi kita kata baik orang lelaki macam tu. Dia pun sembang bab iman tu. Sembang macam lagi, macam mana para sahabat ni pusing dunia untuk berdakwah. Cerita pasal itu ya. Dia kata kita nak pasar tengok, dan benda kita buat ni pun bukan kita orang pertama, pun ada orang sebelum ni. Zaman Rasulullah lagi pun dah ada orang pergi buka jalan kaki dah. Dulu-dulu untuk naik kita naik kapal dan sebagainya tuan-tuan.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punca dia tercetus sembang kat kedai kopi. Oh tu dia, saya kata. Tu dia. Apa persediaan jasmani, saya tanya dia. Tuan-tuan, dia kata persediaan jasmani yang saya buat ni, saya galak pack tu 20 kilo. Saya jalan kaki daripada Allahumma salli ala sayyidina, daripada Perak ni tu naik ke Bukit Kemrah Island. Jalan kaki dia kata. Tu satu. Yang kedua, dia kata saya ni sebenarnya ustaz bukan kuat sangat, sebab saya ni hanya ada satu je buah pinggang. Dia ada satu ya. Jadi saya pergi ke sini ni ustaz berbekalkan kepada kerinduan kepada Allah dan Rasul. Saya nak jumpa Nabi, saya nak merasa kemanisan itu. Tuan-tuan, dia tak membatalkan hasrat dia teruskan sampai ke destinasi. Maknanya apa tuan-tuan? Takwa ni kadang kita dah dapat benda tu, kita akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, walaupun jasmani kita biasa-biasa saja, tapi kita dapat mencapai matlamat kita. Kalau kita tengok tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di kalangan tabi'in ada orang yang bernama Muhammad bin Ishaq. Dia buat haji tuan-tuan sampai kaki dia ni tak boleh guna. Dia tak boleh guna kaki dia. Tapi tuan-tuan, tahajud dia tak berkurang juga sama. Dia semayang menggunakan satu kaki saja. Kalau kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, tiap-tiap malam ibadatnya adalah 300 rakaat tiap-tiap malam. Bila timbul satu isu tentang Al-Quran adalah makhluk, Imam Ahmad mempertahankan pendapat dia. Lalu kerajaan tangkap Imam Ahmad tuan-tuan, mereka sebab dia, mereka rotan dia, mereka paksa, wahai imam, kami tahu engkau orang baik, kami tahu engkau orang alim, kami nak minta satu saja, tolong tukar kenyataanmu. Tuan-tuan, dia tak mau tukar. Dan dia rotan tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sampai Imam Ahmad ni hampir mati dikatakan. Tu pun tiap-tiap malam tahajud tak tinggal lagi. Orang tanya, wahai Imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, engkau sebelum masuk ke dalam penjara ni, engkau buat amal ibadat tahajud di tengah malam 300 rakaat. Sekarang setelah engkau ditimpa dengan musibah sebegini, masih kau kekalkan jumlah tersebut? Dia kata, saya sudah tak mampu. Jadi berapa yang tuan buat setakatlah? Dia kata, setakatlah saya hanya mampu laksanakan 150 rakaat. Tu ya. Kalau dah dapat takwa tuan-tuan, kita tak mampu dari sudut fizikal, tapi ibadat kita takkan berkurang gagal. Hanya Allah nak kita dapat sesuatu daripada bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya di pondok saya tuan-tuan, kita buat galakan di bulan Ramadan ni, kita galakkan. Di kalangan pelajar-pelajar ni, siapa yang banyak kali khatam, kita nak bagi hadiah. Kita nak bagi hadiah. Tuan-tuan, ada orang baru 22 Ramadan, dia dah khatam 14 kali pun ada dah. 14 kali ni bersama dengan sehari dia baca dalam 20 juzuk. Kita 20 muka surat pun puas lah macam mana. 20 muka surat, 20 juzuk sehari, esok 20 juzuk, esok 20 juzuk. Dia boleh kekal momentum tu. Bukan tak nak sekolah, mengaji macam kita. Hak ustaz-ustaz pula kita suruh buat, kita buat program mengkhatam Quran secara hafazan 3 hari, mesti kena khatam. Baca Bismillahirrahmanirrahim, sehari 10 juzuk dengan hafazan, dia panggil syahadah. Kita buat kat sekolah kita tuan-tuan. Hari ni 10 dengan hafazan, esok 10, esok sekali lagi khatam. Lepas tu giliran orang lain pula secara hafazan, bukan baca tak, secara hafazan tuan-tuan. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah minta kepada kita bersungguh-sungguh puasa seperti Allah nak, dan Allah akan hadiahkan kepada kita takwa. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Sebab tu para ulama tuan-tuan, bila masuk Ramadan ni, hak paling mereka fokus adalah Al-Quran. Imam Malik rahimahullahu ta'ala tuan-tuan, dia tangguh semua kuliah-kuliah dia. Kalau kita ni kat Masjid Ihsan tangguh, kat Masjid Badar tangguh, semua tangguh. Pasal apa? Ni nak pulun baca Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tuan-tuan, dalam manaqib Imam Syafi'i, baca tak lagi, bukan nak cakap sangat orang. Siang khatam sekali, malam khatam sekali. Kita yang buat, saya kat sekolah, saya buat, saya buat. Sehari saya baca 10 juzuk, esok 10 lagi, esok secara hafazan. Salah tak boleh lebih daripada 5 secara hafazan. Tu pun penat tuan-tuan.
Malam tu dia bateri kong tuan-tuan. Kalau kata Atroman tu ting tong bateri tu tak boleh buat warah. Sehari 10 baca Allah. Imam Syafi'i khatam pagi, malam khatam pula, siang khatam, malam khatam. Sebulan 60 kali. Imam Abu Hanifah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam tu juga, tapi dia lebih sikit. Sebab dia khatam malam satu, khatam tarawih satu. Siang dia khatam sekali, malam khatam sekali. Tarawih sepanjang 30 malam sekali. Jadi dia sebulan berapa kali? 61. Allah, kita nak beli satu pun puas orang. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khatam tiap-tiap malam. Siang dia buat 10. Jadi kita muhasabah diri dah. Kalau kita masuk dalam Ramadan ni tak dapat takwa tuan-tuan, apa kita dapat? Jadi kita kena tanam dalam diri kita, keluar dari Ramadan ni aku nak kena dapat sesuatu. Kalau dulu kita tak pernah jaga solat witir kan, keluar Ramadan aku jaga ni jadi ya, dia pagi tambah takwa tu. Dulu aku ni tiap-tiap malam aku akan tidur sampai subuh baru bangkit. Jadi aku nak jaga tahajud. Lepas pada habis Ramadan dia boleh jaga lagi. Itu bertambah takwa tu. Dulu tak pernah sentuh Quran, keluar daripada Ramadan tuan-tuan dia boleh baca sehari semuka. Itu bertambah takwa. Jadi tujuan paling besar sekali tuan-tuan kita masuk dalam bulan Ramadan adalah bertambah takwa. Kesimpulan yang saya nak buat pada malam ni daripada kuliah tarawih malam ni tuan-tuan, yang pertama sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini adalah bulan untuk kita nak mendekatkan diri kepadanya. Dan kata ulama tuan-tuan, tanda ibadat Ramadan kita ni diterima oleh Allah adalah kita semakin bertambah takwa, semakin baik sikit. Sebelum Ramadan dia pomeh kan. Bila main Ramadan, habis Ramadan dia kuih elok sikit. Tu dia panggil bertambah takwa. Pupuk kat situ. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua tuan-tuan, kita dah nak masuk malam 10 malam terakhir tuan-tuan. Ni kita jangan tekan sangat ni. Kita biasa-biasa je. Kita buat ibadat tapi jangan tekan ni. Ambil masa sikit. Relax. Masuk 10 malam terakhir tu tuan-tuan, kita tekan balik. Tuan-tuan, saya nak bagi satu doa lah. Doa tuan-tuan, ni doa kita nak mendapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan dahsyat lah kalau dapat Lailatul Qadar. Kita banyak tahu dah kita main tuan-tuan. Banyak tahu dah. Kita selalu semangat awal Ramadan. Semangat tuan-tuan. Bila main tengah tuan-tuan, dia dah mula kurang sangat. Semangat kita pun kurang, jumlah jemaah pun makin kurang. Bila main akhir tuan-tuan, 10 malam terakhir tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah suruh kita cari Lailatul Qadar, kita duk sibuk cari Lailatul Qadar. Sibuk cari baju raya sebagainya. Akhirnya terlepas kena malam tu Lailatul Qadar lagu mana? Rugi tuan-tuan 83 tahun. Kalau kita baca surah Al-Ikhlas malam tu sekali tuan-tuan, macam kita baca 83 tahun tanpa rehat, tanpa henti. Mana ada orang mampu buat? Kalau malam tu kita boleh sembahyang isyak berjemaah, seolah-olah kita menghidupkan separuh malam sepanjang 83 tahun tanpa henti tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita nak kena minta dah ni. Jangan kita jadi orang yang rugi pada malam tu. Tuan-tuan, saya kongsi satu doa. Boleh ikut saya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri waj'alna mimman qamaha imanan wahtisaban. Sekali lagi. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri waj'alna mimman qamaha imanan wahtisaban. Ulang dia. Kita senyap ni. Sekali lagi boleh. Tu ada live saya pun tak tahu live siapa. Haji Zakaria satu lah, satu lagi cik dah awak lah. Tengok lagi Zakaria Mat Zain lah. Tengok Facebook, tengok kat situ. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri waj'alna mimman qamaha imanan wahtisaban. Malam ni nak kena boleh doa lah.
Apa maksud dia? Allahumma rzuqna lailatul qadri. Wahai Allah, rezekikan kami Lailatul Qadar. Tak dapat lah, tak boleh dapat. Waj'alna, jadikan kami mimman, dari kalangan orang-orang yang qamaha, beribadah padanya. Kita tak mau dapat tahu mana tu Qadar, tapi tuan-tuan tak boleh buat. Pasal apa? Tak sihat. Pasal apa? Sibuk. Pasal apa? Lalai, kan? Tahu dah dia tu Qadar pasal pada hari ni, malam 23 ni. Hai, tapi pasal apa? Asal tak berapa lakat ni. Tak mau. Kita nak dapat buat malam tu. Mimman qama imanan, kita dapat buat dengan penuh keimanan, wahtisaba, dan mengharapkan pahala dari Allah. Tuan-tuan, moga-moga pertemuan kita ini ada nilai yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga Allah rezekikan kita malam Lailatul Qadar, yang pada malam tersebut Allah bagi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Kita rasa power sikit malam tu, kita tak semakin down. Sebab Lailatul Qadar ni, tuan-tuan, kata ulama, Allah hanya memilih orang-orang yang istimewa. Kita takut kita terkeluar dari orang-orang tu. Akhirnya tuan-tuan, malam tu kita jadi ngantuk sikit. Tak pada saat kata pukul 10, pukul 12 kita baru nak bangkit, pukul 6 baru bangkit, tuan-tuan. Jadi kita tak mau malam tu Tuhan uji kita sampai tahap tu, kita nak boleh dapat, tuan-tuan. Biar esok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita jumpa Tuhan esok pun kita dapat dia kepada. Tak tahu tuan-tuan, boleh jadi Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita, yang mana itulah penentu dan kayu ukur adakah kita ini akan membawa semua dosa-dosa yang kita buat selama 40 tahun, 50 tahun, ataupun kita dah diampunkan keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukuplah sekadar itu dulu sebagai kuliah liputan pada malam ini. Segala baik daripada Allah, segala kekurangan kelemahan adalah daripada saya. Hakikatnya semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada seluruh yang hadir. Andainya ada terkasar bahasa tersilap bicara terlajak kata, sesudah dikena billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa bifaqina wa faqina wa qurbatina fi dinina wa aqtalta wa dhakarna sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yo, me caigo por acá. Te voy con. Mana betul dia? Ayam betul. Betul.